Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya Azhar bin Hashim, host komuniti anda pada hari ini. Jadi ini adalah destinasi yang keempat dalam jalur Sukma di Batu Kurau. Jadi tadi kita dah ke Pekan Selasa. Kita dah tengok silat dalam salah satu jalur di dalam jalur Sukma. Kita dah tengok rumah gamelan, rumah bertap, main instrumen gamelan, dan ini adalah destinasi akhir yang mana kita akan hidangkan dengan satu seni warisan yang amat mengenyangkan. Okey, so hari ini saya akan terangkan tentang satu warisan di Batu Kurau, iaitu ikan pekasam. Ikan pekasam yang mana ikan pekasam Seri Cempaka, yang mana dia adalah salah satu ikan pekasam yang ada di Batu Kurau, yang mana dia adalah satu tradisi yang mana dia dikekalkan. Kalau kata dulu, ikan pekasam ni kalau 10 tahun dulu macam inilah rupa ikan pekasam. Anda kata 50 tahun saya tunjuk, inilah rupa ikan pekasam dia. Anda kata 100 tahun saya tunjuk, inilah rupa ikan pekasam dia. Maksud dia 100 tahun dulu ikan pekasam dia tetap tak berubah. Warisan untuk buat ikan pekasam ni tetap dikekalkan sampai sekarang. Kenapa ikan pekasam ni digunakan ikan sungai? Populasi di Batu Kurau seramai 25,000 orang, yang mana keadaan muka bumi di Batu Kurau banyak sungai. Jadi banyak ikan sungai. Ikan sungai yang membezakan antara pekasam yang ada di Batu Kurau dengan tempat lain. Ikan pekasam di Batu Kurau kita gunakan ikan sungai, ataupun kalau orang kampung panggil ikan darat lah. Ikan sungai spesifik yang ada di sini adalah ikan lumau. Sama spesies, lebih kurang macam ikan lampam. Kalau tengok sini, kita ada ikan lampam lah, ikan sungai. Ikan yang agak mahal, tapi kenapa dia dijadikan pekasam? Okey, kalau kata orang kampung dulu di Batu Kurau, pada asalnya dia hanya kutip ikan, tangkap ikan untuk makan. Tapi bila bergerak dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, ilmu semakin banyak, teknik semakin berkembang, ikan yang ditangkap jadi banyak. Jadi apa yang diorang buat, dia evolusi kepada ilmu dia fragmentasikan ikan tu untuk jadi pekasam dengan menggunakan bahan yang sangat simple, garam dan juga beras. Beras yang normal, beras yang kita makan untuk kita masak sebagai nasi, kita goreng dia dan kita kisar untuk kita jadikan bahan untuk fermentasi. Kita gunakan sedikit air suling, air masak ataupun air mineral. Kalau dulu dia gunakan air masak lah, sedikit untuk dia lekatkan pada ikan. Dia ada bau. Dia ada bau pada beras. Bila dia goreng, dia bau wangi. Bau wangi itulah yang menghasilkan pada aroma bila kita goreng ikan pekasam ni nanti. Okey, ikan pekasam ni sendiri dia ada beza ikan pekasam. Anda kata sebut pekasam, mungkin akan sebut mungkin di Pahang sama, mungkin di Perak di tempat lain sama, mungkin di Selangor sama. Ikan pekasam sebenarnya dia berbeza. Ikan pekasam yang ada di Batu Kurau, kita fragmentkan dia tanpa menggunakan asam. Dia tak ada asam. Dia cuma ada garam, dia ada beras dan ikan. Okey. Kalau kata di tempat lain, kaedah dia berbeza. Dia ada asam. Dan dia simpan di dalam bekas. Okey, proses untuk kita buat ikan pekasam, kita letakkan di dalam tempayan. Kita masih lagi kekalkan tradisi lama, masih lagi menggunakan pesanan orang lama. Orang dulu cakap kalau kata nak buat ikan pekasam, kita kena simpan dia di dalam tempayan. Kita kena seal dia, kita kena tutup dia. Kita masih lagi kekalkan. Jadi bila dikekalkan macam tu, tradisi tu dikekalkan, ikan tu jadi sedap. Ikan ni akan disimpan di dalam tempayan 5 hingga 7 hari sebelum dimasukkan di dalam plastik. Cuma bila dia masukkan dalam plastik, kalau kata dulu, orang dulu dia akan seal, dia akan guna lilin ataupun pelita. Dia akan tarik. Tapi sekarang ya betul. Kan dulu tak ada dia masukkan dalam plastik, dia akan simpankan dalam ni. Tapi sekarang apa yang kita buat, kita dah masukkan dalam plastik. Kita masukkan dalam plastik, kita akan seal dia so dia tak ada bau. Dan sekarang teknologi bila dia bergerak lagi ke depan, tempoh fragmentasi dalam tempayan tu dah makin kurang. Dia dah jadi 5 hari, 7 hari, dia dah boleh keluarkan, dia dah boleh masukkan dalam plastik, dia akan vacuum. Dan dalam plastik ni sendiri, bila kita distribute, kita hantar sebagai ke kedai-kedai, dia dah jadi ejen fermentasi.
Dia duduk di kedai, dia tetap tahan. Dia tak payah tunggu. So dia boleh simpan, dia boleh letak di kedai. Andai kata sebulan kita pergi pun ikan dia tetap macam tetap lagi tahan. Okey. Ikan ni dia ada beza dia. Apa yang membezakan antara ikan yang ada di Batu Purau dengan di tempat lain? Ada di tempat lain yang kita guna adalah ikan lampam B. Bentuk dia macam ni. Okey, kalau kata di tempat lain ada yang pakai gelama. Gelama ni banyak di tempat laut. Ikan talapia tetap ikan darat tapi bentuk dia lain. Ikan puyuh kepak ini ataupun ikan kepar, ikan ubi dan juga ikan haruan. Masih lagi ikan ikan darat lah, ikan sungai lah. Okey. Teknik dia, the best cara nak makan dia. Okey. Cara nak makan dia, ikan ni kita kena goreng dia. Goreng. Yes, kita goreng dia tapi goreng dalam keadaan yang minyak dia tak terlalu kuat api dia. Dan kita akan campurkan dengan cili kering, limau dan juga bawang. Okey, kita gunakan bawang. Kita akan goreng ikan dulu, barulah kita akan masukkan cili kering dan kita akan masukkan bawang agar cili tu dia tak terlalu hangit, ikan tu dia akan jadi crunchy dan bawang dia tak terlalu garing. Means is pan fried, not dalam dia sekali ikan. Mula-mula kita masukkan ikan ni. pan fried. Okey. Minyak kurang. Yes, Deep fried minyak. mean Dia okey, ya, minyak kurang. Minyak kurang. Okey, minyak kurang. Okey, hasil dia boleh tengok dekat sini. Hasil dia boleh rasa. Okey, yang tadi yang saya tunjuk yang beras dia, yang ni adalah beras dia. Ni adalah beras dia. Beras ni kita tak boleh goreng terlalu lama sebab dia dah memang sedia masak. Beras dia, ikan dia. Okey. Itu beras dia. Beras dia ni kena ada bila kita goreng ikan perkasam. Sebab dia yang mendatangkan aroma dan dia mendatangkan rasa sedap dia. Okey. Ikan dia kalau kata kita makan, kita boleh makan dengan nasi. Makan dengan nasi panas tu. Ini nasi dia. Boleh makan dengan nasi. Makan Ini nasi dia. Kita nasi dengan nasi. Rasa. Boleh rasa. Skop. Sekedap je. Jangan bagi panas-panas itu. Sedap. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan daripada seni warisan budaya yang mana ikan ni pada masa dulu awalnya dia ambil ikan hanya sekadar makan, tapi dengan warisan dan teknik yang diwariskan daripada turun-temurun, ikan ni teknik dia kita boleh kembangkan dan kita boleh preserve sampai sekarang, yang mana dia jadi sebagai satu sumber ekonomi dan juga satu sumber kepada warisan yang kita masih kekalkan hinggalah masa sekarang. just one question. Adakah ini popular among Yes, very popular. Especially Ramadan. Especially Ramadan. Every morning we Saya hot rice. Boleh bawa balik. Kita boleh bagi free gift. It's okay. Ini untuk sahur memang simple okay. and easy. Alright. Mungkin I pernah nampak, I tak tahu apa dia makan lah. So kalau kata pergi restoran Malay, memang kadang-kadang selalunya dia akan ada ikan masin. Tapi kadang-kadang kedai itu dia akan letakkan ikan perkasam. Kalau letak ikan perkasam, makan dengan nasi panas-panas, memang sangat sedap. Oh, nak makan. Selamat. Okay.